Kereta idaman anak muda satu Malaysia yang paling digeruni atas jalan, yang memegang gelaran Raja Cucu, Myvi MG3. Goku guys. Bang, dalam ni apa Mainan. Untuk apa Saya attention seeker. Handsome kan? So guys, dengan enjin 1.3 liter, 4 silinder, double overhead cam VVTi, terpasang super circuit strap bar, fuse box untuk keselamatan kereta, 4 speed auto, switch belum kenal pasti, push start button Lamborghini, switch, syukur tak tercabut. Dengan 90 horsepower dan 121 Nm top speed dia. 1-2 sahaja bos. Walau, King pun ada good boy tak sangka. Baru handsome mah. So guys, kereta yang telah menang terlalu banyak auto show sehingga owner sanggup buang piala-piala yang ada. Kereta ini, kereta full red warna Tiffany Blue, tema sebelah kanan Goku, side skirt custom, body kit Rocket Bunny, custom hood depan, side mirror carbon, tema sebelah kiri, Imo guys. Lampu belakang custom, diffuser custom lain daripada yang lain. Dan yang paling luar biasa, custom GT Wing. Orang lain sedia baju, ini sedia karpet pun boleh. Lampu depan dah cantik dah, tapi sebelah lagi. Yang penting design dia. Saya tahu, kita pernah cakap handsome. Lampu tonyam itu wajib. Pakai sport rim 17 inci. Display depan, drum brake belakang, tayar. Kalau tak kena fender, tak fighter lah. Lu King, lu mari. Benda yang saya suka dengan kereta ini, karpet dadu janji bukan Maggi. Banyak hadiah fun fair, bukti ayah misali. Bubung kereta desain tersendiri. Door panel custom, meter tulisan Jepun. Bang, awak reti ke bahasa Jepun? Mestilah saya tahu. Tak apa, anggap je you tak tahu. Terima kasih. Bright full bucket seat. Defi meter ada. Android player kena kertas pasir itu biasa. Reverse camera. Belum keluar daripada kilat. Apa atas sini banyaknya? Lama. Abang, dia sempakan kereta abang. Diam. Bukan saya. Sound system yang boleh beli sebiji LC-V8 cash. Inilah bunyi dia. Abang macam bos. Handsome kan? Handsome. Cuba tengok exhaust saya. Lagi handsome. So guys, pakai exhaust 421 Max Racing. Inilah bunyi dia. So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta.